Hari ni saya nak buat tutorial penggunaan e-bike 3 roda. Jom saya tunjuk. Pertama sekali, cara nak on dia simple je. Terus on kunci. So, bila kita dah on kunci, dekat sini akan ada indikator bateri berapa persen yang tinggal. Dekat handle sebelah kiri, kita ada horn, kita ada switch lampu dan brake belakang. Di handle sebelah kanan pula, kita ada throttle, brake depan, switch gear untuk ke depan dan ke belakang. Cara nak mulakan perjalanan dengan e-bike ni, tekan je brake sekali, terus boleh gerak. Tekan je butang, boleh reverse. Untuk e-bike 3 roda ni, boleh naik 2 orang. Untuk penumpang depan, boleh letak kaki di sini. Untuk penumpang belakang, kita ada tempat letak di sini. Di bahagian depan ni, kita ada bakul. Boleh je nak letak apa-apa barang. Kita juga sediakan bakul untuk bahagian belakang. So, saya nak tunjukkan cara-cara untuk cas e-bike ni. First kali, charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Dekat bawah ni ada charging port. Buka je cover dia, terus cucuk plug. Bila dah on switch tadi, dekat sini kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.